Mabuk si kerja yang. Pokoknya konsep Jimmy pakai untuk mabuk hanya. Itu aja konsepnya. Titik. Ubi drum. Hana koma. Gue dah kibah hukum misal pun dengan data third. Sengaja hana long jawab. Yu aja. Untung hana upu kan. Thai tak arah yu. Tak ada ni pijit. Bereh yang gue lanjut kan. Kan? Waluzumil iqbali alaiha fa'adim bi amraini. Dan mesti kamu menghadap di atasnya ibadah. Fa'adim. Maka beragung olehmu dengan dua buah urusan keduanya. Maksud min khalqid daraini, daripada cipta dua buah negara. Fahakka, maka mesti lil abdi bagi hamba alla yastaghila, bahawa baik diperbimbang baik lalainya hamba illa bihima, kecuali dengan keduanya ilmu dan ibadah. Wala yata'aba illa lahuma, dan baik dimain-main kecuali karena keduanya. Di saat dua buah ayat bunyi likud menggambarkan tentang kelebihan ilmu dan ibadah, maka watai kamunan hadap diri kitanya untuk atayan pualasan, karena supaya nak hasil maksud penciptaan kitanya hamba. Ya, inti Allah diciptakan kitanya hamba supaya kitanya baik lalai, baik main. Karena udah punya si ada potek tagai. Terbaik per hijriah orangnya. Sementara umum dunia yang digambarkan le Rasulullah terbaik 500 hijriah. Kabih. Manya terbaik per berarti na umum dunia 56 tahun tu. 57 tahun tu lah tak kun. Kan hana le BO tu tagai. Abang bos gam. Ya benar. Kan BO tu tagai kan? Ya kan? Hana tripli berarti sama dengan ka. Makanya baik lalai. Ibarat li musannif wala yata'aba. Hai, baik lalai tak. Minta rezeki je bantu agama. Minta rezeki je bantu orang syik. Minta rezeki je bantu adik yang tengah buat, bantu ado yang tengah hijab kula. Minta rezeki je bantu keluarga kata. Kata yang nak kerja katuk watai jaga, telefon adik yah tu, mak yah tu, abang yah tu. Telefon, partner cik. Nyok katuk jaga kedai. Ni kedai rekening long kedai jaga biuk. Bekah dedak. Tenang hati. Cik kita yang kasihin. Cik kita yang fakir, yang tergolong dalam sunnah zakat. Kok bahagia ke? Daripada takjubkan buah tai sembayang. Dia bos kedai masjid. Ana buah tai sembayang pun tajuk zakat ke je. Lebih baik tajuk kapal teman-teman yang nak sembayang di kampung. Tak cok kita nakal zakat, tak telefon ke. Pak ni cik, nyo nak zakat kedai beok. Kedai mereka ni dalam kedai zakat. Tenang hati ke. Putar ke kun. Ya Allah. Kalau roh nak berhirmo. Tenang hati ke. Sah gudai yang tak kirim zakat ke kampung. Sedangkan tanya luar. Nyan cik Sam. Pendapat masyhur hana sah. Mukabil masyhur jid. Jid nakal zakat. Berarti menyokotnya mukat di Himalaya. Boh Himalaya bacut. Kena kampung bacut. Nakal ke kun. Tah. Ya makanya tengah ku cik Sam menyona mustahik di Malaysia. Dan Malaysia kan ramai orang buat zakat. Tak boleh dia bacut, tak kira mu kampung bacut. Nak manfaat kena. Yang mana? Bacut tahu. Cik tahu. Dia tak transfer zakat. Yang tajuk boleh tak serah bak kanyan. Kibah nak je transfer. Miana tak transfer kibah man. Zakat RM200. Tak jauh Malaya tak cak. Tiket pesawat orang yang salah-salah 8 juta PP. Zakat RM100. Hanya tengku nak cok zakat RM100 di Himalaya. Tiket pesawat PP Padim 8 juta. Yang kan yang tu ibu mudah katanya. Oh. Jadi yang kamu mudah biar tak payah. Nah. Yang kamu mudah biar tak payah li. Tinggal telefon. Tunggu cik nyo nak zakat 4 kron RM200. Katanya bagaimana pulun tukar. Belum kira rupiah ke dia. Itu je ni. Je dia tukar ke dia. Tak kira rupiah tak belum. Yang mana? Tuk zakat bak kedai padim gureh. 52 mayam. Yang mana Encik Saman? Bah? Saya nak tuk zakat. Kira kampung biuk. Kurang syik je tajuk zakat.
Menyo orang cik kita yang manteng tapi nafkah lagi kita yang hanjut jauh. Menyo hana tak tanggung li nafkah lagi kita yang hanjut. Siap putri jeut anak pu yang baik irah liase. Tungku mesra nangan jibayu tang ngempeng peng ke banyak. Menyo tak tepu hanjut cok dah yo. Menyo tak tepu nyampeng harum hanjut cok. Kibah hukum je tungku takoh urang ibaya ngempeng sip menyo tepu nyampeng harum hanjut cok. Yang tagai mentang konsep ji. Menyo tak tepu payah juk udon peng harum hanjut cok. Ya benar. Ka bos bal. Panjuragan ho, ku main ho ka ke the. Ho ka urang. Cik Sam, long ramai tha urang hanan turi lo ba TikTok. Ya benar. Bang Roy ho ka. Siap putri. Ka ure. Faham? An ka hana ta the ka kada poh dua, kada dua jam ta buat. Nalung ure, nalung gese mesti langka. Ini bang dong dah. Baca ure, setelah Fatihah di rakaat 3 ada 4. Pu je tak baca surah lain, dia Fatihah. Leh ngempet. Je nasib fadilah sunat. Entah kitab pu long baca yang kedua lu. Baik tak fikir lagi tengok baca qul huwallahu ahad, nyam rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, surah al-ikhlas rakaat kedua. Kalau tidak terhenti di situ. Barakaan leh rakaat apa je si baca ayat. Ya benar. Man kitab pu long baca kedua lu. Man cilong coba kalian. Tapi yang pernah lu baca ada. Cara kira zakat kedai ke Bandung ku, pertama truk ton, yang kedua truk nisab. Ukuran nisab 22 mayam truk ton di saat buka kedai 1 Januari 1440 Hijriah, yang hitung tahun Hijriah ke mati 1 Muharram, berarti 1 Muharram 1445 yang kat truk situ. Yang betul nisab. Le kadar nisabnya 22 mayam. Yang tak hitung puah ubena barang dalam kedai, kelain perabotan kedai. Nah itu biar barang keuntungan dalam tunya barang yang dalam kedai, keuntungan yang dalam ATM hitung. Itu biar peng 200 juta padi mayam menumpak. Kor ke meh menumpak 48 mayam. Kali ju 48 mayam 2,5% dari 48 mayam padi. Itu biar peng misalnya 8 juta angka 8 juta tak ke karena zakat kedai yang paling di mutu itu biar mendumpang 200 juta persen ju 2,5% dari 200 juta padim yang kemudian cara haji faham yang kalau murah ka biasa dapat biar zakat tapi yang je ke masalah urang itu biar zakat harganya dihitung harga belanja, harga yang nabak bil ke ruang ni. Yang hitung kita ke. Berarti kemenan. Yang tak hitung kita ke adalah harga jual je. Maaf lu macam gue. Mau tahu ko apa biasa. Oh. Yang sikurung plus sikurung koma sikurung karat. Ya, yang. Ya. Budak ni JB le kapare su ni. Tapi long sabe long akur ngempeng laju ke ngemeh ki banyak gure. Engke ngempeng ke tapi ukuran ji betul le 22 mayam. Mamunyo hana tahu ko 22 mayam ki ban tak tepu tu daket. Yang mana mesti harga 22 mayam kali 2 juta ku tu padim. Padim 22 mayam kali 2 juta ku tu. Itu biar pen 150 juta. Yang berarti kau aja zakat. Takut ju 150 juta. 2,5% dari 150 juta. Kan tiap belum menghilai mandum kan. Nyo cara hitung pertama ile. Di saat kana kadar 22 macam ka truk wajah zakat. R7. Nyo. Infom. Infom. Infom kah? Faham? Wanita rebahan. Namfum. Nulang gue. Tak mungkin tangan fum. Tabak terin dah pegah.
Tapi menurut hadis Imam Al-Bukhari, baca surah lain di rakaat ke-1 dan 2 hingga rakaat ke-2 dan 4. Mai lumbrah guna putra. Jadi lumbrah ilung je tak baca ayat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ke-3, rakaat ke-4. Je baca ayat mampu rakaat. Itu yang lumbrah. Contoh, rakaat pertama tak baca qul ya kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas, rakaat ke-3 tak baca inna ataina. Kemudian rakaat ke-4 tak baca lain lom. Nyanjit nak pernah lum baca matanya dalam kitab. Barokah ngetanya yang teringat tu terbaca tak baca ayat tambah rakaat pertama, rakaat kedua tu dia tak baca surah Fatihah, kemudian qul ya kafirun. Dia tak baca rakaat kedua tak baca surah Al-Ikhlas. Sementara rakaat ke-2 kena baca Fatihah tu. Rakaat yang ke-4 kena baca Fatihah tu. Biasa kemudian tak sembahyang. Sementara namatan kitab yang geperah je kita baca ayat rakaat ke-2 dan rakaat ke-4. Konsep ji yang panjang tak apa awal, yang paneng. Menang konsep ji. Baik sampai mesti menang. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ke-3 yang panjang lom ke dia tak bayar dah. Rakaat yang ke-4 lebih panjang lomnya iaitu alhaqum takasur ke dia. Jadi yang panjang geje putakadum. Yang panjang ile kemudian yang paneng yang menang konsep ji. Munyo kira-kira nak tanya atas set atau kira-kira nak tanya atas kajet. Tak jawab sih. Pengusaha payah hitung sih, tunggu. Payah hitung. Kibano tah putra punya masalah jaket yang tayang betul ya. Utang tayang luar kibang gure nak suah jaket wajib buh pengusaha. Di saat katuk wate terus bayar jaket ya leke utangan. Telefon ni, "Hei putra sejati, pat. Nyolong katuk wate jaket. Utang orang yang kaji ka bayar long nak biar jaket." Hana peng ka sabai le hai lelenya aku ju. Ikun. Nak utang bak 50 juta. Tak kalkulasi itu dalam 50 juta padim persen nak takut inan. Misalnya itu biar inan 1,5%. Yang berarti kapan-kapan ni bayar hutangnya cok 1,5% zakat ya boh. Itu aja konsepnya. Adik hana payah tempe di. Ya mana hana payah tempe di. Assalamualaikum gre hatta urang si. Kali gua sit tapi anak hana jituri. Di bancara gua sit hana turi. Hana tahu kan. Hana tinggal tu sebab